to my channel. Welcome back to my vlog, a new vlog. Today, I dengan my friend, which is my Cebons, my high school girls friend. Kita orang ada buat iftar staycation for one. This lighting kat sini. Sorry, abaikan. This is my new room. What we call? Cuma bersepah sikit, but it's okay. Abaikan je. Kita orang nak buat staycation for our macam it's a tradition kot. This is our third year. Okay, third year. Mesti kita orang buat staycation juga. Tahun ni pun sama juga staycation, but the first year kita orang just buat iftar buka je, tapi tak ada staycation. But tahun ni kita still continue for staycation lah, sebab kita orang semua jarang motor, kita orang semua jarang nak jumpa. So why not kita buat staycation terus kan. So kita orang pun jumpa setahun sekali. So but unfortunately tak semua ada, which is Echah tak ada. Kita ada I, of course, Atia, Aifa, Ziha, Nurin, Adibah, Alia, Wahida. Seorang lagi siapa? Sekejap, lagi sekali. Oh, I lah, campur I. Okay, I tak kira tadi, lupa. Okay, so ada 8 orang. Sepatutnya ada 9, tapi tahun ni hanya 8 orang saja sebab Echah ada hal emergency. But it's okay, kita orang akan gerak lepas Aifa dengan Atia. Kita orang akan gerak after sekejap lagi lah kot, sebab tengah tunggu Atia jemput Aifa dulu. So dia baru habis kerja. Sepatutnya kita orang boleh gerak awal, tapi hari ni Aifa kerja, so tak boleh. Kita akan sambung vlog lain kereta dengan diorang. Okay, jangan risau, I can include the footage. Semalam kita orang ada beli barang for staycation lah, sebab tahun ni kita akan kita akan masak. Okay, I include the footage sekali dalam ni. Okay, so see you guys nanti beli dengan diorang. Okay, bye bye. Cakap semua ni kita akan tengok counter dia je. Aku baru tekan 1, 2, 3. Tengok counter dia je lah. Tak dapat. Ni 2 orang. Yang tu seorang-seorang. Kita tak kawan. Kerana dia tempang. Bapak berat yang ni, sebab yang ni banyak tin kawan-kawan. Yang tu tak apa, dia boleh seorang-seorang. Dia survive. It's my outfit for today. But abaikan je sebab I tak siap lagi kemas bilik. Later balik rumah I kemas bilik. Okay, but here this is my outfit. Tema dia for today ialah putih hitam. But ni macam putih lah, tapi tak keputih sangat, so it's okay. And I pakai hitam sebab esok I nak pakai putih dengan kita tunggu tema esok. Okay, so yeah, I'm so excited sebab kita orang jarang jumpa, and then bila dah jumpa tu memang riuh gila lah. Anyway, this is my makeup. Bye bye. Hey guys, so kita orang dah ke bed bertiga. Natia, Aifa baru balik kerja. Saya baru balik work, guys. Oh God, So tiring. yeah. So kita orang bertiga akan gerak sama-sama pergi KL. Aku rasa kita akan sampai dulu. Yes. Selagi kita, tapi at least kita dapat parking free tu. Kita itulah. kena dapat kan? Ya, betul. Siapa lambat memang kena bayar. Okay. Parking free kita ambil, korang tak dapat. Seorang lagi siapa nasib lah dapat. Nasib lambat. Siapa suruh lambat Driver 2.49.
paling penat kerja hari ni. So next kita akan terus pergi ke homestay kita ada dalam 37 minit. Let's go. Sabar guys, nak rasmi. Hai, kita orang dah sampai. So this is our homestay. This is masuk pintu tadi. Terus nampak ni. Okay. Ada peti. Ada laundry dua sekali. Wow, laundry ada ni sekali dua. Oh, perfect tu. Kalau buat tu Dan ada dapur semua. So ada meja makan. Tapi okey lah rumah dia. Wow. Oh, ni ada projector sini. Lepas tu ada view. Wow. View KLCC. Look at that. Okay. Ada 3 bilik. Tak. Suruh ni lah dah bawa. Dan ada 3. Okay. Ni bilik Ziha dengan Nurin. Okay. Sini bilik, InsyaAllah bilik Wahidah dengan Alia. Okay. Ni ada tandas. Ni bilik Aifa. Bilik I, Tia dengan Adibah. Sini ya. Ada tandas sekali. Saya ada view. Sediakan terus bahan nak pergi memasak. Okay. Let's go. So, mari kita memasak. Tengok Atia buat apa. Atia buat apa, Atia? nak potong palu dan lepas tu nak cuci dia punya belakang ni. Ya. Kita orang berdua ni dah single. Dah single. Happy single. Siapa single day? Tiba. Sangat. Tapi dia macam tak boleh sebab dia lembut. Tengok. Ini yang baru pula. Macam ni. Dia. Dia ni otak dia tak buang. Tak payah. Buang punya belakang. Buat sedih dalam. Macam tak. Ada? Kat dalam. Cuba. 5 ni je ke? Tu nak potong dia semua. Lepas tu nanti minta. 5. Campur dengan butter ni lah. 10. Ni nak buat apa ni? Sayur. Lagi sayur. Aku nak potong. Saya 10 banyak sangat. Kenapa dia berhenti? Ya. Oh, she should also. Itu kan lagu dia. Kau curi. Baik, jangan. Sekejap kita ke Aifa pula Guys, saya terpaksa dekat bawah sebab sini ada dua orang. Saya incas masak lama. Bantam dia saya tak pernah masak. So bukan saya. Yang lain tak sampai lagi. Which is Ring Wahidah. But unfortunately Icha tak boleh join sebabnya dia atuk dia sakit. Tak boleh Icha. Ada kau ada. Jangan risau. DJ ni kan sapak lagi dia berhenti-berhenti ni. Oh nak dengar lagu. Aku tu dah cakap dah jangan komplain. Cepat off. Sorry masuk. Apa? Buat dah strong lah dengan lagu ni. Buat dah strong lah. Apa yang tak strong tak tahu. Tak dari sisi. Cik. Atas bawah. Celah kangkang lah. Masak pun cantik tu. Dengar tak baby? Baik, belum. Kredit. Mungkin vlog ini akan keluar 2028. So kita nanti. 7 tahun dah ini. Kita akan nantikan. Macam saya punya konten banyak. Tapi saya tak ada mood tau. Tadi aku tahu lah Haifa konten. Dah. Siap, bye.
Ini boleh potong apa tu? Dia dah tercapai. Untuk ni. Ayam masak mamak. Ni potong lagi. Kejap. Ni. Yang ayam tak ya? Ayam just guna bawang besar je. Silakan je. Dua je. Mana atas ni kan atas tu. Betul lah. Bahan untuk ayam masak lemak. Ni untuk saya campur. This one for udang buttermilk and this one is enoki. So this is our chaf. Okay, aku akan masak ayam masak lemak. Okay, saya akan buat air sekejap lagi. Air apa korang tunggu kan? Kita kan ni nak masak apa? Say hi. Baby, say hi baby. Say hi. Hi to my vlog. Sibuk je nak masak ni. Oh ya. Ya, sekejap. Sabar saya nak charge phone. Puan dilatih overall. Lepas tarawihkan 2 rakaat. Outfit check. Kalau yang Baby saya tak nak pakai tudung macam ni. Saya je pegang tudung tak lagi. Outfit tak check. busy. Halimah. Kau ini Outfit check. Dengarin tak? Ada orang terus. Outfit check. Outfit check. Belum mata lagi. Hai. So sekarang ni pun dah pukul 7.10 and dah alah Wahidah cakap hai kat vlog. Wahidah. Ni vlog ni cakap hai. Hai. Okay, ni Wahidah. Tadi dia datang dengan iPhone. Ya. Alia busy ke? Sekejap kita tengok. Oh, Alia tengah make up. So tak boleh tunjuk dia lagi. Nanti okay? So lepas ni saya nak pergi ambil Nurin dekat bawah. Lepas tu kita nak buka puasa lah. See you after this. Nurin. Okay, kita dah sampai. Sini ya. Sini. Paling lambat ke? Ya, terpaling lambat. Okay, so kamu with Nur. Hadiah. Oh, yo. Kumain baju dia. Kita semua dah siap masak. Tanzihah sebab Tanzihah. Ya, dia cakap okay. Okay. See you after this. Tak tahu nak makan. Tengok semua tengah touch-up lipstick. Which? Cuba sekejap lagi. Macam mana? Tak boleh tekan situ. Kenapa nak kena? Ish. Main phone je korang ni. Lepas tu tengok orang main bawa kereta. Ish. Tengok diorang ni. Yang ni tak habis-habis TikTok tekat gambar. Ha. Saya make up macam Ni nak gaya mana ni? Ha? Saya Belum lagi gaya? Sama Arif. Walaupun tak puasa. Ha? Puasa ke tak? Masuk pula aku. Aku dah kena beep dah. Hi guys. So hari ni kita tengah aku misal kat sini. Okay. Hari ni kita tengah tunggu Aifa. Kamera kat sini, kau cakap kat sana. Okay, lepas tu hi guys. So sekarang kita tengah tunggu Aifa untuk ambil air. Ya. So next kita akan exchange gift. Ya. Apa? Kau tengok apa ni, Mak? Tengok ni, diorang pun tengok apa ni. Extra orang, sisa belum. Dia lauk makan je. Sebab banyak kat lauk. Nanti dia ambil dia.
Ni siapa ni? Tiba ni semua girl-girl tiba-tiba ada yang bertelur ni. Ya, lagi. Tak boleh. Zeus. Dia nak ambil barang dia sebenarnya. Which is apa? Coklat. Hello to my vlog. Hello. Lagi? Delivery Zeus. Okay, thank you. Oh, thank you. 5 star. Tips. Oh, dah tips kan? Okey lah tu. Yeah. Remind me of the moneyest. Yeah. Cause even when I got it, I just gotta keep getting. Even when Korang nak tengok tak view luar dia? Aku tak pernah salah. Korang tengok view. Just meet me. So cantik. Ni ada tak gambar. This is the night view. RX Mereka L KLCC. Oh my god. So lepas ni kita ada exchange gift bersama Zeus. Beli sendiri. Itu je. Bye bye. Hello. So Berbuka puasa di mana-mana. Lepas tu nak cakap biar sikit. macam mana? Kau cikgu sangat tau. Sorry. Hi everyone. So sekarang kita tengah wait for everyone punya hadiah. Kita orang nak buat exchange gift together. So excited kan? Tak tahu siapa Okay, aku harap tak nervous. Aku harap tak duplicate je. Aku harap tak duplicate je barang aku. Lepas Aku rasa meja tak payah. Aku sama. tak sama. Tengok cara barang. Oh. Air tak kan? Nak cakap apa lagi? Tak ada kan? Bye. Air apa? Air Americano. Lagi tunjuk air apa? Buttercream saya. Ice white tea. Milk tea. White tea. Ulang milk tea. Ya. Kau ni aku nak masuk dalam. Lagi sekali. Sebab Ice Americano 70 favorite. Air apa dia bah? White peach ulang milk tea. Air apa? Baju muka Air apa? Ice white. Lah, aku cakap peach ulang milk tea. Oh, merah yang bibir saya. Air apa? Stylish latte. Air apa? Kita air apa? Ice Buttercream latte. Semua sini. Bye. Alia. Dia pergi mana? Dahlia. Alia? Dia nak upload air. Bye. Hi everyone. Aku suka bye-bye tadi. Lagi sekali. Cepat. Bye-bye. Bye. Hi guys, so sekarang kita nak spin the wheel untuk apa? Exchange. It's not exchange, it's giving gift. Jadi kita dah buat spin the wheel, dah buat nari semua dia. Okay. Semua pergi duduk. Spin the wheel. Nak letak handphone. Kenapa dia duduk jadi meeting? Bismillah. Diam pun. Aku nak after this. Siapa nak tunggu hadiah? Aldiba. Tak ada, biasa je. Oh, Jai. Nama aku mesti ujung-ujung. Tak faham. Nama kau dia ringkut. Nanti kena memory. Memory
Korang nak siap bagi hadiah masing-masing ke orang lain. Janganlah janganlah rendah diri. Ni bulu kaki siapa ni? Bulu jangan mention. Apa bulu pun ada. Macam mata semua. Please. Tapi kau punya lama tau macam mata. Ya. Tak satu. Kenapa? Oh, cawan. Macam mana? Macam mana? Nampakkan proses cepat. Apa menipu? Esok dia cirit. Dah suruh senyap. Sabar. Dah Aku suruh buka. Cikgu suruh waterfall. Waterfall. Cepat Liba gelap. Liba. Jangan pressure. Liba gelap takut. Aku tak gelap. Banyak. Bila aku gelap aku ternampak. Center candle eh? Bodoh. Jangan. Aku tak bau. Memang tak bau tak bakar. Jangan ni yang mana? Mana tahu? Macam bertanya. Kak. Sabar. Cepat lah. Dia susun untuk ikut orang belaka. Tak. Apa yang aku main? Aku ramping kau. Aku kan DJ. Dah kau bagi. Aku nak open. Ada straw saya. Wow. Straw lah. Alia. Kejap. Tadi ni straw untuk biru. Biru punya tak ada. Tak biru punya warna putih. Warna putih. Biru. Wow.
Wait, apa sih? Kau nampak senyap tu. Okey, tutup mata ni, tutup mata. Aku bagi kolom. Semua sama. Okey, dah. Tutup. Dia bagi penutup mata. Tahu tak, Cik? Penting lah. Aku dah sedih dah sekejap je. Dipa nampak. Cepat Diba masukkan Diba punya. Diba. Tarik ke tengah. Sabar. Oh nak ni Grab. Kamu beli dah kat bawah. Boleh taruh bawah. Kira ada kaki. Gatal lah. Guys, dah end tak gambar semua. So kita orang nak mandi, tukar baju, and then kita tengoklah kita orang nak makan sikit sebab ada yang lapar. And then, okay lah, whatever. Asal. Ni highlighter je weh. Ni highlighter je. Ya, highlighter tak aku buat. Oh. Dia macam tak gerak. Bodoh lah. Cukup. Okay, dah. Kau nak gana ni, pakai handbag semua. Oh, nak masuk bilik. Oh, okay. Jom. Lepas tu, kita nak mandi, tukar baju, and then kita tengok movie. Tengoklah satu movie. Okay lah. Bye-bye. Kita jumpa esok kot. Okay. Day 2. Day 2 tak ada apa pun. Kita just sahur. Don't disturb. Di bulan Ramadan. Oh my god. Tak apa. Kita nak tidur dah ni. Sekarang dah pukul berapa dah ni? 2. Pukul 2 dah. 3. Pukul 3 dah. Bye. Cakap semua bye. Bye. Cakap bye. 1, 2, 3. Bye. Hi, good afternoon. So, oh my god. Woo, panas. So, hari ni hari kedua and the last day because kita nak check up dah lepas ni. Kita gambar dulu. Tunggu. Ya Allah. Masuk dalam video saya. Wahidah menjerit. Okay. So, kita tunggu diorang nak start gambar. Tengok video ke? Ya, ada ya. Awak menjerit. Dah ready dah ke? Dah siap. Nampak macam Bedi tak? Dia kata dia je Bedi ni. Siapa? Nurin. Tak jadilah bedi aku. Dia macam Dia macam semua soft. Nurin tiba-tiba nak jadi fake. Kau kenapa? tak jadi dah. Aku buka dah. Allah. Apa masalah dia? Masalahnya aku rasa baju ni tak sesuai dengan aku. Sesuai je. Aku orang selalu buat macam ni ke? Dia macam ni pasal dia lepaskan kat bawah. Cuba try. Tapi sikit tak nampak lah. Saya main Tengok sikit orang Bedi Sana orang buat style macam ni. Ini dah ke? Ni tekan. Tengok ni iPhone punya Fagler. Dia suka mainan bodoh-bodoh macam ni. Dia tak bodoh Dia macam buruk. Tak tahulah. Dia je yang suka. Lepas tu dia tunjuk kat kita orang kat TikTok. Tu macam okay. Aifa Fagler era. Cuma nak jadi bedi-bedi ikut Atiyah. Ish Atiyah ni. Ni. Kita waktu ni lah nak biarin. Very. Nak separit dia sikit punya tu. Buka. Apa rasa macam 3 lah apa. Okay. Bedi. Emote sikit. Ini kelas suara. Pastilah. Tiba emote.
Kau suruh yang tu lagi gede lah. Jangan disuruh. Hari tu kan query view application lepas tu nampak ada Fahim punya application. Ya. Satu tu balik. Busynya semua orang. Saya nak pinjam cermin yang nak kerja. Siapa dia cermin? Kenapa dah baca filter? Bye. Silap. Bye. Aida. Jumpa mana Anyway, jumpa setahun sekali je. This is the end of our staycation. Every Ramadan kita orang buat macam ni. Jadi we're hoping that we're gonna meet Another Ramadan. another Ramadan or ya ke lepas ni Ramadan bukan yang kahwin ke? Ya. Sama dia. Kau kena lah sensor tu senyum. Gitu. Apa lagi? Cakap sampai seminit. Cepat. Okay, seminit. Belum. Lepas tu Selamat berpuasa. selamat berpuasa, selamat hari raya. Kita lagi followers Auni. Then subscribe Auni. Betul. Lepas tu nak cakap apa lagi? Semoga semua orang kaya tahun ni. Amin. Jodoh cepat. Jaga yang terbaik. Kalau dibuka yang terbaik, jadikan dia orang baik. Ya.